8.5 juta ringgit jumlah keseluruhan rampasan bila dua suspek tokan dadah di Sibu diserbu polis. Bukan dadah je, tapi ada juga jongkong emas, Rolex, Lexus, semua dari satu sindiket dadah. Jumlah keseluruhan rampasan dadah dan sitaan harta adalah dianggarkan bernilai 8.5 juta. Serbuan itu dijalankan pada 12 dan 13 Jun lepas di tepi kedai kat pusat berada dan dua buah rumah teres di lorong Permajaya Sibu. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata dua orang suspek ditahan, lelaki umur 52 tahun dan perempuan umur 44 tahun. Penangkapan suspek telah membawa kepada penemuan dadah yang bernilai 532,934 ringgit Malaysia. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan seramai 49,702 orang pemilik dadah. Dan hasil tangkapan itu, polis jumpa 7,086.7 gram syabu, 2,078.9 gram ketamin dan 2,022.6 gram pil Erimin 5. Semua tu bernilai lebih setengah juta ringgit. Jumlah ni cukup untuk bekalkan hampir 50,000 penagih. Tapi yang betul-betul gila ialah polis juga menyita harta bernilai 7.9 juta ringgit. Harta yang disita daripada sindiket ini dianggarkan bernilai 7.9 juta. Ini termasuk 5.1 juta ringgit wang tunai, 4 keping jongkong emas, 2 rantai emas, 3 jam tangan Rolex, sebuah Lexus RX 350F Sport, sebuah Lexus ES 250 dan sebuah Toyota Vios. Siasatan ni dapati mereka ni dalang utama sindiket edar dadah di Sibu, beroperasi sejak 2015 lagi dan mereka guna khidmat Korea dari Semenanjung untuk bawa masuk dadah ke Sarawak ni. Yang pelik, dua-dua suspek negatif dadah dan tak ada rekod jenayah sebelum ni. Tapi kes sekarang disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kalau mereka disabit kesalahan, hukuman mati atau penjara seumur hidup. IPD Sibu kata siasatan masih berjalan dan mereka tengah buru saki-baki rangkaian sindiket ini. Kalau korang ada info, hubungi hotline JSJN di 012-208-7222. Oleh itu, kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan polis Sibu yang berjaya lumpuhkan sindiket ni. Kerja mereka selamatkan nyawa kita.